Kita tengok pelepasan ikan 250 ekor ikan tapak untuk kolam 2 untuk buka besok hari Isnin. Besok Isnin 9 hari bulan 6 tahun 2025. Dan yang paling penting untuk korang tahu, besok tabung kerapu bintik adalah RM2,400 pada korang yang berjaya mendaratkan lah. Sebelum menjelang 7:01 minit. Makna bawah pukul 7 dia nilai dia masih RM2,400. Manakala kalau kau dah naik 7:01 minit ke malam, pasal dia package murah kan, benda tu korang akan dapat 60% daripada RM2,400. Okey. Jadi sekarang kita nak saksikan pelepasan ikan tapak. Jom. 250 ekor. Let's go. Okay, come on. Let's go. 250 ekor. Kejap. Hey! Kenapa hei pula? Abang ni dekat mana? Kan pelepasan. Alan ni okey, badan dia ringan, boleh pergi sana. Alan, jauhnya, lalu sini je. Tak berani aku. Hari ni untuk besok hari Senin. Cuman berani. 9 hari bulan 6 2020. Mana Mon, cepat Mon. Dan tabung kerapu bintik bernilai RM2,400. Korang buka mata korang, buka tengok. 250. Oi. 250. Ya, butut. Pino. Sikirin shot. 4 kilang piri. Wow. 250. Test dia Pino. Kelapu bintik 2400. 250 untuk besok. Raja macam mana dulu? Lan. Sikirin shot. Ya dah. Oh, tetap di situ. Tiger. Kerapu bintik RM2,400. Mana ni cepatlah Black. Cepat. Benar lah. Dah lama nunggu. Ikan banyak tahu Bukan apa, lama nunggu. Lu tak ada apa, lu boleh pergi Port Kilang. Screenshot. Ini ikan penyu. Dah lama menunggu aku tu. Aku jalan dulu. Apa pun korang dah tahu informasi kolam 2 ni. Ikan tapak besok 250 ekor. Kerapu bintik nilai dia RM2,400. Okey. Sekarang kita sambung berhibur dekat kolam 1. Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi guys. So hari ni hari Ahad 8 hari bulan 6 tahun 2025. Buat jadah berada dekat kolam 1. Sekarang ni jam tepat menuju kepada pukul 9.15. 9.30 kita akan buka gate. Pukul 10 akan mula. So hari ni special adalah pecah tabung naga. Pecah tabung naga yang bernilai RM5,000. Seekor ikan akan dibayar RM50. Tak kisah ikan apa pun, sampai habis RM5,000 tu. Tapi kebiasaan bos seri dia akan up lah RM1,000 ataupun RM2,000, menjadikan dia 6 ataupun 7. Dan berkemungkinan dia akan buat 2 shift. Shift yang kedua mungkin sebelah pukul 4 petang lah. So ikan tapak hari Khamis hari tu kita dah lepaskan sebanyak 300 ekor. Kau tengok nanti hari ni berlari-lari anak. Tunggu peningkat-peningkat masuk. Okey, itu dia. Kita buka guys. Pintu. Okey, tolong road yang lain anda boleh tinggalkan dekat kaunter. Dia akan tulis nombor berdasarkan kepada nombor kupon anda. Jika ini pendekar-pendekar yang masuk hadir hari ini. Pendekar-pendekar yang hadir hari ini. Itu dia. Ada. Dan Liwo dengan tu. Ada pendekar-pendekar. Dan Liwo dengan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lari jangan lari kuat-kuat tolong Tolong jangan lari kuat-kuat ni pendekar-pendekar masuk ambil ya. Jangan agak ambil posisi. Satu pemancing, satu rod, dimenangkan. Itu dia. Perhatian satu pemancing satu rod saja boleh masuk. Kalau bawa lebih nanti kita pusing kolam Ada lebih rod nanti saya arahkan pekerja saya pusing kolam kutip. Jadi sila beri kerjasama, tinggalkan rod dekat kaunter. Okey, hati masing-masing kita tak tahu. Buat cerkelat nanti masalah timbul, aduan kat saya, pening saya nak jawab. Satu joran, satu rod sahaja. Satu tiket, satu rod Satu tiket, satu rod. InsyaAllah kami bagi. Okey, terima kasih atas sokongan kolam Kampung Delik dari anda. Sebentar lagi kita akan countdown. Countdown 5. Okey, yang paling penting yang terpantas untuk 80 ekor sebelum ni mencatat masa 13 minit. Kemungkinan hari ini dia boleh pukul 13 minit tu. InsyaAllah kalau tak ada aparal, sebab kita dah review, kita dah test, dia sama begitu cepat. Okey, jadi apa yang saya harapkan, tiket pas tolong gantung di leher. Saya sendiri yang bagi duit. Saya nampak dekat leher, saya terus bagi. Tak ada duit dekat leher, gantung tag, saya tak bagi. Saya bukan guna wakil, saya sendiri akan bagi. Sila gantung pas kat leher untuk memudahkan, mempercepatkan. Okey, terima kasih atas kerjasama anda. Sila jangan guna salah lagu mata-mata banyak Okey. Countdown 5. Stand by. Kita tengok guys siapa berlari kat lagi. Okey. Right, semua. First cast of the day. Alan tak ada ke? Ada, kau nampak tu. Kita tengok benda ni wajah kan picit lonceng. Dengan kiraan countdown 5 5 4 3 2 okey 1 selamat mecah tabung. Mana kau nak tengok. Sabar, kita duduk depan ni guys. Wah, ada strike. Satu rembatan yang cukup kencang. Itu dia. Sebelah lucuk. Tak apa, cuba lagi. Satu ikan. Macam mana nak kira ni? 8 ikan ni. Okey, pandai-pandai korang bagi duit. Pandai-pandai. Cepat naik. Sana strike. Bawa naik. Seorang RM25 bagi. Jangan gaduh. Seekor ikan kau tu makan 2 umpan. Binawi betul lah. Bang, lari bang. Zam, kontrol belakang Zam. Kita tengok. Okey, bang Izam, bagi kontrol beratur ni Zam. So dia beratur ni. Berlari guys. Sebelah sini ada strike. Sana ada 4. Kau tengok ni berlari-lari anak Gunuk sebelah sana berlari-lari anak. Sana strike guys. Sana strike. Nampak? Berlari mak. Banyak. Sebelah sini kau tengok, sebelah sini. Kau tengok sebelah sini yang pai. Cepat masuk belah sini. Sini. Masuk belah sini. Sini. Okey. Nombor 3 dah. 84.
Sebelah sana. Panggil Zam. Keluar sini. Sebelah sana bang, pergi sana. Sana masuk. Masuk sana. Pergi belakang. Tak boleh ganti. Tunjuk nombor. Sana side ni. Sini. Alan sini, jangan buat jam. Sini. Sebelah aku sepak kau kejap ni yang. Nombor 3 tunjuk. Lagi tunjuk. Gantung kat leher bang. Pas dia gantung kat leher. Sini. Mana lagi? Masuk sini. Woi, gila. Berlari ha. Lari. Wow. Boleh bang. Jalan bang. Kita nak ambil takap sekejap. Berlari. Berlari diorang. Diorang berlari guys. Belakang berlari. Sini ada strike depan. Lari anak nama. Depan ada strike. Tak terakam lah strike. Nak berlari. Masuk belakang. Aduh. Tunjuk duit. Berlari. Patah abang kejap. Abang tanya kaunter lah macam mana jap. Jom. 1, 3, 4. Berlari. Botol bertuyul lah. 1, 2, 4. 2,000. Lari belakang. Pergi belakang cepat. Come on, lari. Ah, 2,000 lagi. Daripada 4,000, 2,000. Laju dia susut Habis kan? Lagi 15 minit saya ada sesuatu. 12 minit dah yang Pancing dulu. Lagi 15 minit lagi saya ada sesuatu. Sekarang pancing dulu santai-santai. Ambil nafas. Saya tengok tadi ada yang lebih berusia daripada saya pun berlari. Saya susah hati pula risau. Okey, tenang-tenang dulu. 15 minit lagi saya umumkan sesuatu. Okey, sekarang mancing dulu. Strike tengah banyak ni. Okey. Tenangkan jiwa anda. Minum air dulu. Satu strike dalam 16 gila. 12 minit habis. Wow, rekod dalam sejarah. Rekod baru. Hari itu 13.3 minit. 13 minit 30 saat. Ni 12 minit je. 12. Ada banyak strike. Ada juga Bataruk lagi.
Oh, tu nak makan bawang makan. Oi, jangan pegang tip aduh. Bagus. Kalau abang pegang tip bagus kau. Saya ada banyak rod dia kau. Benda pegang tip. Okay. Oh, sana pun naik. Saya kena merantau lah sekarang. Saya dah naik. Kita berakhir dah shift yang pertama 4 jam. Happy hour 30 ekor saja ikan berjaya ditewaskan. Jom kita tengok. Sebelum kita nak tunggu shift pecah tabung shift yang kedua, kita tengok shift ni yang keluar dulu. Let's go. Adakah ramai yang nak balik ataupun dia orang stay? Nampak gaya macam orang stay. Tu dia. Ada strike lagi lah. Kat mana strike? Jambatan awak ada strike. Bawah kedua. Tak berhenti lagi asap. Oh, abang tu naik tiger ke? Naga tadi dah naik kan? Buang 2 ekor naga dah naik. Seekor 500 buta je dapat. Okey. Ni dia nak balik. Okey, kita tunggu pecah tabung shift yang kedua nanti. Ramai yang stay guys, stay. Ramai yang stay. Ramai yang stay lah. Kita tunggu lah. Tengok ni buat ikan ni. Makan tambah lah. Okey. Tambah lagi masuk lagi bang. Sampai ikan terlampau. Tidak mengecewakan. Ada satu adik-beradik. Tunggu guys, tunggu. Sana ada orang lagi bro. Kita tunggu lah shift yang kedua. Ramai yang overtime. Yang pertama Kolom 15 itu dia. Shift yang kedua, alhamdulillah. Bagi dia nombor. Baca nombor tu bang. 140. Terima kasih bang. Ada lagi 38 ekor. Mana sepanjang? Dia tak nak lari lah. Tu sana. Aku sudah putih. Okey, dia makin cepat semakin patah dengan siakap gorgon dia. Bagi dia duit. Santai dia bang DK49. Okey, abang di ujung ni. Umpan. Okey, beratus ni bang. Okey, cantik abang ni. Sini, silakan. Sia ambil buat pencaturan datang sebelah petang. Tidak sia-sia. Dia duduk kat kolom 15. Terus strike. Adakah dia berjaya? Oh, berjaya ambil. Berjaya. Itu dia. Cepat. Thank you. Konsolid dah 2 ekor dia. Naik bang. Naik atas. Ambil, lari. Lagi men, lagi anak ni. Oh, itu di belakang. Player wanita kita, alhamdulillah ada strike daripada player wanita belakang lan. Duit. Sabar. Alhamdulillah.
Pencaturan Amir sangat bagus hari ini ya. Dia datang shift yang kedua. Terus membuahkan hasil. Oi, botak nampaknya dekat kolom 4 ada strike. Botak lari, botak. Itu dia. Tidak mengecewakan. Lariana itu dia. Daripada kolom 14. Daripada kolom 14. Naik terus ke meja. Alhamdulillah, duit kasih. Botak lari, botak! Botak lari, botak lari. Ui, lain macam. Ui. Tiga keping. Tiga keping Bang, cantik bang. Terus memasuk, memancing. Ada Chan. Shift yang kedua ni harap-harap boleh potong rekod yang lama Mana strike? Ujung. Ada strike lagi 15. 15 lagi Mr. Kama. Kama semakin di depan. Kama lari. Kama cepat sikit video kau. Moment. Lari. Ya, steady. Nampaknya percaturan Kama dan Amir menjadi masuk shift yang kedua. Betul-betul memuaskan. Lepaskan balik. Lepas balik dah habis. Okey, terima kasih semua. Semoga anda dirahmati dunia akhirat. Terima kasih. Budi baik Tuhan semua. Ya Allah saja yang mampu membalas. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kama datang boleh dapat 3 tu. Kama boleh naik 3 tu. Petang ni? Petang ni. Dia sambungan Amir masuk. Boleh naik 3. Tanya guys. Okey, dah berakhir dah. Bersantai abang juga ada anak dia. Alhamdulillah. Okay guys, dah berakhir dah guys. Sesi yang kedua ni kita berjaya pecahkan rekod. Sebab sebelum ni 40 ekor kita ambil masa 2 jam. Tapi hari ni Alhamdulillah 1 jam 43 minit 40 ekor. Pagi pun kita dapat pecah rekod. Pagi sebelum ni 80 ekor 13 minit. Hari ni 80 ekor 12 minit. Alhamdulillah guys. Jadi apa pun korang ada lagi video hiburan daripada kolam 1 Kampung Delik Fishing Park. Wajah nak gerak. Naya awak gerak. Okey. Assalamualaikum. Belum lagi buat penutup. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat siku tu nasib dalam gasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat 2 patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Hashtag jadilah seorang pemancing yang bijak. Hashtag jadilah seorang pemancing yang rajin. Hashtag jangan jadi jago kampung. Akhirnya you are the champion. Bukan saja tapi ada visi.
satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk hartawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Ladang kembung sarin, udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3, waktu untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silam untuk anda semua. You are the champion. Nama channelku Jessico TV, bukan saja tapi ada visi. Kawan bahkan ku kenal erusi. Dalam tidur mimpi mereka berdesing. Mari mancing kaki pancing, jangan kaki kencing. Kau bakal siapkan satu, tunggu kau naik ke lampu. Masuk ke lampu, koyak bangau tuh selalu. Jangan main dalam kolam, habis kembung dah ku potong. Tak makan juga melong mulut melopong. Pantang racun pasti jadi Jessico TV. Dari minggu masuk kolam bangsawan sama Trump presiden, gambar satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk hartawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Ladang kembung sarin, udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3, waktu untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silam untuk anda semua. You are the champion.